Ita mengalami slip disk hampir 5 tahun. Hari ni Ita nak kongsi pengalaman Ita mengenai slip disk. Ita sendiri dah rasa sakit tu bukan pengalaman yang mudah. Nak bangun, nak duduk, nak tidur paling utama, semua rasa susah dan menyesakan. Dulu Ita dah cuba macam-macam cara perubatan. Pakai korset dah, buat rutan dah, pergi jumpa doktor, bahkan buat fisioterapi sekali. Tapi semua tu tak selesaikan pun masalah. Sakit tetap masih ada. Nak ikut konsisten fisioterapi pun susah. Seminggu 3 kali, pergi hospital, kos tinggi dan buang masa. Doktor pula bagi tahu Ita adalah tahap L4, L5. Bangun pagi, kena bangun pelan-pelan, duduk sekejap, baru boleh jalan. Nak tidur pula, kena sendal belakang dengan bantal, barulah kurang sakit. Tahun lepas, bulan 10, Ita join program Clean 9. Dan buat Clean 9. Hari pertama, kedua okey lagi. Hari ketiga baru Ita rasa sakit sangat. Sakit macam badan dikorek-korek. Nak pergi masak kat dapur pun tak boleh berdiri lama-lama. Cepat duduk, nak sandar kat dinding. Itu dah healing crisis. Ita terus ikut panduan yang mentor bagi dan terus konsisten. Sepanjang proses tu, Ita amalkan produk Forever seperti AVG, Omega, Bipropolis, Ita ambil Bipolen. Lepas tu, Exobency. Lepas tu, waktu sakit hari ketiga tu, Ita ambil Forever Freedom. Kata mentor itu untuk urat saraf. Lepas tu Alhamdulillah hasilnya sekarang kita dah tak rasa sakit langsung. Alhamdulillah juga kita boleh beli swab sejauh 5 km setiap hari. Lagi satu, badan tambah ringan, hidup pun rasa senang. Kalau kita sihat, tak rasa sakit kan, rasa tenang kan. Jika ada yang di luar sana sama problem sakit macam Ita, boleh PM Ita, Ita akan ajar dan kongsi pengalaman Ita bagaimana Ita mengatasi masalah slip disk.